JDT bakal jumpa Al-Ahli atau Al-Duhail, suku akhir ACL Elite, Johor Darul Tazim, JDT, dijangka bakal berdepan sama ada Al-Ahli atau Al-Duhail pada peringkat suku akhir AFC Champions League Elite, ACLE. Perkara ini susulan keputusan undian pusingan akhir yang berlangsung di AFC House, yang telah menetapkan laluan setiap pasukan ke peringkat seterusnya. Bagi wakil dari Zon Barat, aksi pusingan 16 akan berlangsung pada 13 dan 14 April di dua venue utama iaitu King Abdullah Sports City serta Stadium Prince Abdullah Al Faisal Sports City di Arab Saudi. Pemenang daripada perlawanan tersebut akan melengkapkan 4 slot ke suku akhir antara pasukan yang masih bersaing termasuk juara bertahan Al-Ahli, selain Al-Hilal, Al-Sad, Shabab Al-Ahli, Tractor, Al-Duhail, Al-Wahda dan Al-Ittihad yang kesemuanya memburu tempat ke peringkat seterusnya. Sementara itu, JDT telah pun mengesahkan tempat ke suku akhir sebagai salah satu daripada 4 wakil Zon Timur. Turut mengiringi Harimau Selatan ialah Vissel Kobe, Buriram United dan Machida Zelvia, yang masing-masing tampil dengan kekuatan tersendiri. Aksi suku akhir dijadualkan berlangsung pada 16 hingga 18 April diikuti perlawanan separuh akhir pada 20 dan 21 April sebelum kemuncaknya iaitu perlawanan akhir pada 25 April. Kesemua perlawanan pusingan akhir ACLE musim ini akan berlangsung secara berpusat di Jeddah, Arab Saudi, sekaligus menjadikan setiap perlawanan lebih mencabar kerana menggunakan format kalah mati satu perlawanan. Secara keseluruhannya, perjalanan JDT dalam saingan ACLE musim ini dilihat semakin mencabar apabila bakal berdepan kelab-kelab gegasi Asia. Namun, dengan prestasi semasa yang konsisten, Harimau Selatan mempunyai peluang untuk mencipta kejutan dan melakar sejarah di pentas Asia.